Temuduga PTPO N1 bukan tentang nak bagi jawapan cantik, perfect atau terlalu scripted. Panel penemuduga nak tengok anda tu sesuai dengan kerja pejabat ataupun tidak. Temuduga pembantu tadbir perkeranian operasi N1 akan dijalankan pada 18 hingga 30 Januari 2026. Apa yang biasanya panel penemuduga nak nilai adalah kefahaman skop tugas PTPO, cara bercakap yang jelas, yakin dan tak gagap, sikap profesional dan kawalan emosi dan juga kematangan berfikir dalam situasi kerja. Contoh-contoh soalan temuduga. Ya, soalan ni memang kerap keluar. Yang pertama, sila perkenalkan diri. Jawapan haruslah ringkas, kemas, fokus kemahiran dan pengalaman berkaitan kerja pejabat. Yang kedua, apakah skop tugas pembantu tadbir? Pembantu tadbir biasanya handle dokumen, fail, surat menyurat dan sokongan operasi pejabat. Yang ketiga, kenapa nak mohon jawatan PTPO? Jawab sebab minat, kestabilan dan kesesuaian dengan kemahiran. Soalan keempat, jika berlaku konflik dengan rakan sekerja, apa tindakan anda? Jawapan haruslah anda perlu kawal emosi, bincang secara profesional dan ikut saluran yang betul. Yang kelima, soalan ringkas pengetahuan kerja. Contohnya macam jenis warna fail, isu semasa dan prosedur asas pejabat. Tips untuk temuduga PTPO ni, jangan hafal skrip, jawab natural je. Suara kena jelas, jangan terlalu perlahan. Duduk dengan kemas, eye contact sederhana. Fikir, kalau aku dah kerja esok, apa jawapan yang paling profesional? Kalau anda nak contoh soalan temuduga, nak tahu cara jawab ikut kehendak panel dan nak elak jawapan klise, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk rujukan temuduga PTPO N1.